checkpoint pertama. Mencipta memori di Admiralty Valley. Oh, dulu tak ada ni mah. Sumpah tak ada. Ni TS2. Dari bawah ada lagi. Bawah tadi TS1. Ni dia orang nak pergi mana ni? Pergi jalan-jalan kot. Highland Tea punya the ice cream. Ada buggy ride. Kita tak pernah try lagi ni. Macam-macam juga menu dia. Nak makan ke? Highland Tea. Ada di checkpoint Admiralty Valley. Tengok apa tu? Ni dia. Teh tarik Cameron Valley. Bagi RM20 di pusing-pusing bawah ni. Akan bawa sampai sana puncak. Menu pertama kita Guriga. Sekarang kita berada di gift shop. Gift shop original White King. Ini yang paling special ke ni? Mari-mari beli-beli. Macam-macam tea ada. Premium breakfast. Premium gold. Datang ke Cameron Highland. Oh ni Father's Guest House. Sini. Father's Guest Lebih banyak dia rugi. Menarik ni. Menarik ni lah. Rugi dia banyak ni. Jangan beli satu. Kita dah sampai. Kita check in sini. Okay, nice. Kami dah sampai di rumah
ayah sendiri punya guest house. Survey punya survey, kami pilih di Father's Guest House. Jadi kita tengok. Oh, ada defender babe, banyak defender kat sini. Awesome. Sampai rumah ni, seketul dia. Selamat datang. Joget. Joget lebaran. Daripada. Okay, dia macam masuk rumah. Macam semua pada santaran. Mana Cik Salma? Oh, macam kat rumah tau. Kena buka. Kami berada di Gerai Zainab Sam. Ini dia recommended katanya. Ada kat ujung. Mau makan kat sini, kedai Melayu. Nak makan. Pukul 9 kedai dah tutup Akhirnya makanan kita dah sampai selama 45 minit. Ya, ayam goreng kunyit tom yum. Jom makan. Bismillah. Majlis daerah Cameron Highland. Oh, ni kawasan bazar. Oh, lepas makan. Sejuk. Jom jalan-jalan apa ada kat sini. Jeng. Kita tertarik dengan lampu ni. Tak tahu tu buat apa. Ada tempat menarik. Man Hanet Kitchen. Ada Yong Taufu. Ya, berjaya. Majlis daerah Cameron Highland. Pelancong ke? Ayah dah sampai atas. Hai. Jom kita naik. Naiki tangga-tangga kejayaan. Oh, ada lampu tangga dia. Oh, apa? Saya sampai di tangga. Welcome to Cameron. Welcome to Tanah Rata. Dalam kesejukan adik sop corner Kedah. Oh, mantap ni. Buka pukul 11 pagi sampai 12 malam. Oh, mantap ni. Dia seduk ayam ni kan. Tu ramai orang sini. Nasi kerabu lemak bakar. Nak makan tapi dah kenyang.
Good morning, hari kedua sebelum pergi ke Mossy Forest. Kita breakfast sekejap dekat depan ni. Roti canai. Roti canai. The Box Spot Hub. Sini malam ada steamboat. Pagi ni je lah ada nasi kerabu Box Spot. Untuk makan, kita makan roti canai. Roti telur cheese nama dia. Cheese. Lepas tu. Sedap. Rasa strawberry tak? Cheese. Ya, pick up kita dah sampai hari ni. Hello Mr. Defender. Ni panda Defender. Kita kena ada satu ni. Untuk orang lebih sikit mah. Panda Defender. Ada satu. Kita akan menaiki ni ke Mossy Forest. Sebab sekarang nak pergi Mossy Forest, dia dah tak bagi naik sendiri. Siapa tu? Ni kita punya pekerja ladang teh. Pekerja ladang teh tengah cari pot. Okay, so the first checkpoint. Dia drop kat sini tadi. Saya ambil gambar sebelum ke Mossy Forest. Tengah setting gitu. Good morning. First checkpoint. Tujuh tiga. Wah, bau putih. Baru terang. Baru terang. Orang dah jalan. Jom. Mana jalan, jom. Kita nak kena jalan sana. Nampak apa? Kita kena jalan 200 meters for the second checkpoint. Ini second checkpoint. Ha? Dia balik. Lepas ni barisan Defender akan beratur di sini. Jom. Mana pelancong? Ayang, kita nak pergi mana? Kita ke depan ya. Kita ke depan. Jom. Dekat batu tu. Kan? Lori. Baik. Go. Halo. Tunjendeng kata wijana senam. Oh, ada anjing. Dia lari ke sini. Nanti dekat pula dia. Malah ni. Harus tidur. Ni, kita punya guide pada hari ni, Mr. Francis. Nak bawa beg tinggal sini. Kita beg kat sini. Boleh. No, fly zone. Kopi. Go. Dah. Pada all this So if you ask many of the people here, what is the meanings of the bowl? People say best of Thailand. Actually, this was created, you know, it's like Everywhere, the local people.
Okay, kita dah nak masuk ke Musi Forest. Kat ni kau boleh berdaftar je dulu. Hutan simpanan, hutan darah. Periuk kera. Have you heard about the plant eating insects? The insect eating plant? Yeah. So normally you can find them in the in a botanical garden or whatever, but actually here they can grow in the wild, in the nature. So you know what is leech? Daun dia penting Sachu, yeah. Yes. Alright. Boleh matikan darah. Leech normally they use an anticoagulant before they suck your blood. Okay, that's why when they suck your These plants, you told us. yeah, they're same family. Yeah, They're same family. yeah. Okay. Okay. So leech normally they use an anticoagulant before they suck your blood. That's why you don't feel any pain, any feeling while they suck your blood. But after drop, you got a non-stop leaf. Small leaf, you can get amount of the oil, like something like that. Okay? Or you got a headache. Yeah, you got a headache. Yeah. Just like yeah. Put it on your head. Okay, I'm listening. Alright? But you don't find this plant everywhere. It's a mountain plant. You only can find them above than 1,200 meters. Okay? Yeah, nice. And keep it. Buah ni boleh makan, you can eat. No high No. It's a blueberry. How's it? Yeah. Take the black one, yeah? Black one. Don't take the red one. Take the black one. Yeah. Okay. You ate the red one and No, the red one is not a mature yet. Really lock it and keep it. It's not even looking. People will feeling this. About 100,000 euros. Yeah. Even like in Malaysia, Kita jumpa apa hari ni? Kita jumpa ini. Mana? Ini nama dia bunga buluh, bamboo flower. Dia akan ada dalam 30 ke 60 tahun sekali. Dia tumbuh, lepas tu nanti dia mati. Dalam seminggu je dia ada. So ini selalunya kena bunga-bunga suka. Dia buat apa yang? Dia nak buat minyak guna-guna. Nak buat Astagfirullahaladzim. nak jadi suara buluh perindu. Ini tempat dia. Ini dia. Jangan bagi tahu dia. Boleh kita nak ada ni. like green apple, then take the leaf and eat it. Any leaf? Take the younger one. Yeah. Okay, this is a green. Special. You will become a green lantern after this. Siapa? Very high vitamin C. It's good for whenever. Apple. Semalam. Semalam baru ada pada apa Amerika.
Bagus, tua juga ni. Rajin dia explain macam-macam. Okay. In the olden days, the grandmother, what they do, they take this, okay, they mix with a plain rice, and they give it to the children. And some children, there's like a lot of the worms in. Welcome to the Mosi. It's no fruit. So it's the most important part for the cardamom is the fruit. Oh. So this is the first time. This is the first time they get a fruit. Yeah, this is the first time they get a fruit. If you want to see the cardamom fruit, it's here. Come here. Lagi ni yang Sekarang berada di Mosi Forest. Mosi Forest. So kita punya tour guide sangat-sangat best. Dia kalau dia hilang dalam hutan, dia mesti boleh hidup. Sekarang kita akan bersatu dengan alam. So kita berjalan ke sana. Taman Eco Mosi Forest Pahang. Ayang, let's go. Inilah titik permulaan. Selamat datang Denai Hutan Bulu Mot. Alright. So kita ada perkampungan defender di sini. Mantap, bye. Let's go. Welcome to Mosi Forest. These are the cups. The crown will be always red. Yeah. You want to see? Come here. Oh, they're really growing from the beginning. Dia cakap apa tadi? Dia kata moss ni sebab tu dia halang-halang supaya orang tak pijak. Once dia pijak ni, dia akan mati. So dia nak ambil masa lama untuk dia hidup balik. Sian dia. Dulu kat sini dia tukar. So ramai orang panjat-panjat kat atas ni lah. Kat situ. Mari sini kembali. Yalah, orang baca kan apa maksud dia tu kembali muda. And after that, like some people what they do, they try to stand in the middle of the flowers, and then the flowers get damaged and everything. Yeah. The farmers. Oh, ada pondok kat sini. Ada pondok lah kat sini. Kita nak ke mana ni, Yuk? Perak ke Pahang? Perak ke Pahang? And by the time you go in and coming out, if you find like any other plants, any flowers, anything. Oh ni dia punya Yeah. checkpoint dia. Paling atas ni. So enjoy your view. I'll meet you all back at end. Yeah. Oh dah habis dah? Sini je. Kenali secara dekat. Okay, actually now they make it to the border. Yeah, because this forest is come to like two different states.
Perak, and Pahang. Oh, you saw the boat ada. Yeah. So this is where they're doing a march now. This is considered. It's a state there, like in a state in the border of Pahang actually. Yeah. So there's another area. So after that, it's already be a different state. Yeah. Okay. Ta-da! Let's go. Go. Itu belum cangkut. Kan? Entahlah. Kita turun somewhere ABTN ni. Mana balong? Balong, kita dah sampai gunung lah. Kita dah naik puncak. Dia pencen lah. Puncak tu ya. Situ. Puncak dunia. Bye-bye. Okay, next checkpoint. Kami sudah sampai di Ibo Epicenter. Inilah trademark dia. Kita naik 4 wheel. Tak payah turun. Kalau dulu kena parking kat bawah. Kena turun macam tu. Tapi sebab kita bayar RM60 seorang, naik 4 wheel sampai atas. Tak payah naik tangga tu. So tak payahlah naik tangga tu. Penat-penat. Tapi kalau orang tua boleh naik rupanya. Baru tahu. So kalau orang tua boleh je sebenarnya naik atas ni, cakap nak drop off. Macam ni kan. Dia boleh pick up and drop off. Alright. Jom pergi ke signature. Let's go.
Welcome to the Kimbo shop. Oh, kita boleh try. Rasa. What is this? Tarik. Teh tarik. Baik. Teh tarik tak nak lah. Rasa boleh rasa. Dengan white coffee. Vanilla. Dia rasa tahu semuanya. Dia rasa vanilla. Okay, info from the guide. Palas Supreme. This is the limited stock and the best tea in here. This one, Palas Supreme. Sebab dia daripada pucuk je. Dia ambil pucuk pokok tea dan agak limited lah production dia. Okay, ni kita boleh try. Signature bowl. Mama tengah beratur nak makan aiskrim teh. Satu sudah lah. Saya share je, Mak. Boleh campur ke? Shopping already? Oh, you shopping wearing the fabric? Oh. Oh, you didn't want. Yes, about 10 minutes, whatever. Yeah, 10 minutes. Not disturb the dogs. Where is the dogs? Actually entering. Means all these water fertilizers they're using it here, nothing they're going to be a spring. Welcome to Raju Strawberry. And to grow these strawberries, you can see they're using a compost. Yeah, the compost. And then what are the white things here? All these fertilizer. Okay, and those are the compost, the fertilizer, the seeds they're buying from Olive. From Netherlands, yeah. So it's not from here, yeah. Okay. So they was trying with the two different. And this with sugar. Yeah, this is with the sugar, yeah. So try the light sugar first, then with the sugar. Wait, this is the sugar. Yeah. Go, let's sugar. After Let's you sugar. put it in, if you like to buy strawberries, and then here, those of you want to try the milkshake, just have the next door. Sini the best is the milkshake strawberry. Nanti kita try Filming and eating. Yeah. So this one dapat tak strawberry dia merah. It's good? Maksudnya dia cukup manis. Kalau yang warna putih tu ambil. So this is the Raju strawberry farm. Ice cream. Know if it's better than McDonald's. Then I have to go here. Okay. Ada spoon.
Raju Hill Strawberry. Kat sini tak crowded. Facility ada. Ada view. Ada surau. Boleh package ambil bakul petik sendiri. Ada cafe. Dia ada tempat makan. Okey, sekarang kita makan tengah hari. Back to Tanah Rata. Kita berada di nasi lemak strawberry, kambing bakar, nasi kerabu lemak Maxima, nasi yang kepuk. Okey, Nasi kabung, nasi kerabu oh. kambing bakar. Nasi lemak strawberry, ayah pan. So inilah dia hasil nasi kerabu ayam bakar RM13, lemak bakar RM8, nasi kerabu kambing RM14. Ini dia. Nasi kabung. Welcome to Stella. Kami dah sampai di Stella. Ini T20 punya campsite. Tapi cantik lah. Cantik ni. Dia datang daripada China, datang couple tau. Macam ni semua ni. Ha. Nanti ada Welcome to Camport Resort. Ini pun baru juga kot ni. Hola, kesian Hola dah tak ada orang dah. Ni view dia cantik lah. Yang atas tu mansion, Lavender Mansion. Lain macam view dia. Do not enter. atas ni garden view. Depan Garden ni dia kat tengah sana, sebelah sana. Camport Mountain View. Yang ni best kot. Kapan kosong, bus spot. Okay, dah pilih dah? Di sebelah-sebelah.
Cantik lah kan? Semua cantik. Tak kerja sini pun. Alah. Ni apa tadi gambar ni? Tapi still rasa macam ini pelik warna merah-merah ni. Kan? Ni macam tempat campsite ni tau. Tapi vibe tu dah hilang lah sebab dikelilingi oleh bangunan-bangunan macam ni. Ni hola juga sayang. This one hola. Hola dari sana. Dah tepi ada. Ni bangunan apa merah kan? Dia jadi potong lah kan? Dia jadi potong. Penuh dengan debayu. Debayu pun. Ni pun tempat camping ni rasanya ni. Di park-park macam tu. Ni dah rumah orang dah. Yang ni pelik. Yang ni pelik nak kena try ni. Yang ni macam mansion. Cameron apa nama dia? Ini ke arah Stella tadi. Tak nak lah. Ni Cameron Lavender Mansion. Oh, tu dia. Restoran. Welcome. Welcome to the mansion. Yang atas ni dia kata. Let's go. Ini yang caravan yang satu tu. Special dia. Dua dalam dia. Ada ni. Berada di puncak Golden Hills. Bawah tu Stella. Hola, nampak hola dah terbiar lah. Hola, Vision hola. Sama tu campur sana. Sana campot. Tu Ada baru bayu dia. baru pelik. Ni bangunan tak tahu apa pelik. Yang ini signature Stella punya lah ni. Mantap ni view dia ni. Tak silap satu malam RM1,000 lebih rasanya. Kabus datang. Kabus datang. Ha. Smurf Homestay. Korang pernah check in kat situ. Baru kahwin. Tak sangka tiba kat sini dah ada Tokyo Town. Ohio. Jom tengok apa ada kat sini.
Tapi sesuai untuk kalau ada anak-anak, budak-budak. Panas sikit. Anak awak mana? Anak saya. Si mama. Welcome to Tokyo Town, Cameron. Ya, apa ada sini? Kita disambut dengan kedai kek dan kopi. Ha. Ada churros ais krim. Apa ni? Mori kisah. Menarik. Lemonade. Masih sikit lah. Atas dia cantik kan? Oh, ada ni. Ada bas. Simba. Bunga. Lavender. Tahan 2 tahun mah. Ya kak, mai bunga RM10. Ada lavender, ada baby red. Takkan dia boleh tahan 2 tahun? Emang yang mai. Ya. Ambil inilah lah satu. Dia letak air je. 35 saya bagi satu, last 31. 30 lah bang. Saya bagi 10 lagi. Bunga fresh 10. Habiskan bunga saja. Murah kan kat sini kan? Anime. Ada oden. Ada ni. Yang cheese ni. Yang cheese ni kan? Syeduk. Ikan. Fish spa. Juga fish spa, fishing game. Dia main kereta sini. Oh. Yo. Ini sampai kita ni banyak pula. Yo. RM25 je. RM25 periuk kera. Tapi kita takut kita bawa dia untuk mati. Oh no. Bawa dia untuk mati di rumah ni. Perhatian kepada encik Nofizal bin Elias. Sila datang ke kaunter sekian. Terima kasih. Tembak. Apa terror ni? Perhatian kepada Nofizal bin Elias. Senang. Sila datang ke kaunter sekian. Terima kasih. Bahaya. Ada sukiyaki ya. Halal tak halal ni? Eat all you can. Oh, dia bagi masa 120 minit. Bagi masa 2 jam. Mestilah halal kan? Ya ke? Kita pergi sana tak dapat makan kan?
Oh, ada Tokyo. Tokyo Cameron. Woohoo. Donburi. Oshi. Boleh custom nama. Abah. Oh, ni makan je. Boika. Macam ada ni. Wagyu. Mama nak rasa wagyu tak? Tak boleh. Halo. T-shirt pun ada. Tasty. Huh? Bamboo cup. Strawberry. 110, sorry. 110. Besar juga kawasan ni. Mulut. Janji kimono. Di Tokyo. Ya. Lagi photoshoot dengan burung. Pakai 28,000. Rumah jagung. Strawberry. Ni apa? Choco chips.
Bye bye Tokyo. Apa lagi? Ini antara dessert terbaik. Mari kita tengok apa ada. Ini strawberry. Oh lah, cendol. Tiramisu. Oh, ini menarik. 8 jam. Kalau ada Style. Cookies. Cookies. Salt cookies. Ada scone. Strawberry dia. Oh, sorry. Ini. kita makan steamboat. Ayo. Ini parking dia tadi. Parking dia. Mantap bhai. Di celah-celah tu. Jom. So ini yang direkomendkan. Jaga-jaga tak boleh U-turn. Dalam mati. Highland Steamboat Cheese and Grill. Let's go. Bismillah. Besar tempat ni. Hari ni sebab hari Ahad malam, tak ramai sangat orang. Jom nak ambil tiket. Bayar ke depan dulu. Bayar baru makan. Bayar baru makan. Bayar atau makan? Bayar makan. Okey. Kita bayar. Ambil apa? Kita ada tambahan smoked duck, cheese dengan apa tadi lagi? Waffle pun ada. Ini special. Yang special. Welcome. Ada shabu-shabu begini. Sini ada. Mama dah jumpa dia punya ketam. Mama dah jumpa mama punya favorite.
Mari kita makan dulu. Ayo. Ayo. Ni ubat gawat deh. Bismillah. Ayo. Kita lagi mas. Makan. Ayo. Ayo kita. Saya dah letak minyak tadi. Masukkan. Masukkan ke. Dia punya ketam gemuk-gemuk kan? Ambil dia kena senduk. Senduk tak ambil tadi. Ketam dia gemuk-gemuk oh. Kita ambil fresh kan. Fresh kita ambil senduk. Scallop yang kuning tu besar Ubat gaut nampak ke? Ubat gaut. Lepas ni makan, bro makan ubat je tuan-tuan. Doakan semoga dipermudahkan. Amin. Cheese mana cheese? Cheese. Tak tabur cheese belum. Sedap. Kambing. Smoke duck. Smoke duck. Yang 3 ni kena tambah. Ni kena tambah. RM10. Jadi ni syabu-syabu. Sabu-sabu. This one special lah. Special seafood and onion. Yum. Let's go, Papa. Jom, mari kita makan. Bismillah. Dah kekenyangan. Mama rasa sandor dah. Mama rasa sandor kekenyangan. Strawberry mana mas strawberry? Kat sini je ada buffet strawberry ni. Nak makan lagi. Dia dah kenyang. Dia sampai pukul 11. Sekarang pukul 9.30. Relax lu. Terbaik lah. Lepas menang BBQ, kat sini ada taman permainan budak-budak. Toilet.
berakhirlah sudah malam ni. Kenyangan. Mari kita pulang. Ni kena naik Mossy Forest balik ni. Ada sungai. Besar sungai yang kat sini. Semua dah balik ke Kenyangan. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Setelah ke Kenyangan, kita nak mengambil udara di puncak Zenith Cameron. Alhamdulillah. Jumpa port ni, atas bukit. Boleh parking kereta sambil menghirup udara dan melihat pemandangan Cameron. Kita keluar daripada guest house menuju ke Gia Farm. Baby. Morning. Hari Isnin pagi 8.30 sampai kat sini. Sebab kalau tak semalam nampak jam gila. Kita berada di Gia Farm. Marilah kita membeli-beli sebelum balik. beli apa? Sampai. Ada bunga. Wah, ada cili pelik ah. Ini dipanggil cili rainbow. Apa cili warna ni? Bunga matahari sangat cantik. Kalau kita beli dia untuk mati dah. Continue. Oh, dia cantik kat Cameron. Ucap lah. Strawberry. Ketika malam tak tahu dia hidup ke tak kan. Nampak macam best. Boleh lah harga dia. Lavender mah, lavender. Lavender ke tu? Jagung. Sweet potato ni sedap. Alamak, kita makan yang mana hari tu? Tak ingat lah. Ni pun kurus. Tu pun kurus. Jagung. Jom, masuk dulu. Ni pudina daun kesum. Oh, yang kita buat pudina kan? Bukan pudina dia. Apa? Saya tujuh merasa sih, saya mau pergi KL, bye. Saya. Yo, cantiknya. Tanam cuma berapa lama dia boleh tahan ni. Nak tahan sikit, tanam kaktus. Nak tanam ni? Tu. Periuk ke? Periuk ke bonsai. Bonsai kat atas ni tak ada lah. Ada ni, ada burung kakak tua. Nice. Cantik. How to build a terrarium. Apa tu? Senang je. Cactus.
Itu bazar. Bazar Kia Farm. Mama dah rambang mata dah. Tengok macam-macam ada. Tapi lebih kurang sama je barang-barang dia. Bunga matahari sangat cantik. Cantik decoration dia. Kat sini banyak angin lah. Kawasan sini dia modern sikit lah, tersusun. Surau, toilet, ATM pun ada. Jadi kita nak makan kat sini breakfast. Tengok mama. Semua strawberry. Ni kenapa warna putih? Dia kata yang putih ni lain tau. Apa yang lain? Dia kata lagi sedap. Lagi sedap. Dah try? I nak try lagi. I kenapa dia dulu kau try apa? Korang berada di Kia Farm All One punya. Lagi murah. Sini menarik sikit. Tadi kawasan baru. Ini kawasan tak lama. Satu RM5 sekarang satu balik RM5. Kalau you tak mak, ini satu. Tadi you makan ini sedap. Ini lagi sedap. Fedum. Cuma macam-macam ada mah. Rambang mata kan. Tak tahu nak beli souvenir apa. Entah. Banyak baju, tapi baju tu cantik lah kan. Mana ada apa? 11 bungkus 10. Mama dah jumpa sayur dia. Yahoo. Berapa mak? 11 paket RM10 ke? 11 paket RM10. Boleh pilih macam-macam. Boleh campur boleh bos? Sayur ke? Lain lagi. Ni harga berapa? Ini yang dekat depan. Depan Kia Farm. Kia Farm belah kiri. Last akhir sekali kita beli jagung dan pelbagai kelidik. Jagung manis. 1.20, 2.3 tau. Murah-murah cuy, murah. Mari, Jawa harga murah sekali. Balik dah. Kita tanam. Tambah pokok. Tapi Mak, saya beli banyak mak. Kita beli banyak-banyak, jual kat puncak alam. Kalau kat bawah mahal ni. kedai ni best. Kedai ni baju cantik-cantik tapi kualiti dia pun bagus.
Dia ada sofa sempit macam ni. Okay, kami dah settle di King Farm. Datang tadi nak beli apa mah? Kelidik je kot. Last alpaka pun kita bawa balik. Habis. Bye bye. Jumpa lagi Cameron. Akhirnya kita sampai di sini. Jabat daerah. Muat kata. Muat kata. Muat kata. Macam lepas. Bismillah. Ada apa? Zoom sikit. Mana campsite di sana lah ya? Kita mau lah. Setelah kita camp Sungai Panggung, so kita tengok lagi susah juga nak betul. Setelah melalui jalan yang berliku-liku, akhirnya kami sampai di sini, Sungai Pau, camp Sungai Pau. Ini kita orang lama plan nak pergi camping kat sini, entah bila lah. Akhirnya kita dah sampai. Next time nanti kita pergi. Masuk kereta, loading kat sini. Ini suasana dia. Ada sungai, ada sungai. Ada sungai, boleh mandi. Dia dah makin cantik je. Kan? Cantik sungai. Gini air dia. Ada surau lah. Di situ kaunter. Ada cikedis. Ada bunga yang indah. Ada toilet kat sana. Kita tengok apa dia kat sini. Masuk. Aturan. Cara tempahan. Oh. Toilet dia. Cantik kesan dia. Suasana dia nyaman. Apa? Tenang lah, tenang. Oh, ada sungai. Siapa kata tak ada sungai? Budak-budak boleh mandi sini kot. Surau. Besar surau tu. Wah. Macam dia dah upgrade lah. Kan? Di sini ada bunyi-bunyi sungai. Sana. Ini pokok-pokok besar ni. Kena mengangkut sikit lah. Nampak basuh dia.
Hobbit House. Kita tidur Hobbit House je lah. Atas ada Hobbit House. Atas. Mama nak ambil gambar dekat ni tak? Tempat sarang burung. Ya. Ni nak angkat barang ni berdek ni. Ada tempat burung. Ada tempat burung. Ni ada sungai. Ni privacy sikit lah kalau kat sini. Burung dah naik. Atas susi. Kan? Tenang lah. Hai. Sempang. Di 11. Di 9. Kalau kita ambil 2 sini. Sini kot best menghadap 2 ni. Berapa? Yang tu sebelah 12. Sebelah sini 10. 10 dengan 12. Kalau sini? Kita tak ada sini. Do not move the campsite partition. Siang mungkin dia tak sejuk sangat. Malam rasanya sejuk ni. Kan? Mandi kat toilet sana. Puan, macam mana kalau nak book kat sini tadi? Info yang dapat. Explain sikit. Dia kata masuk online. Book aja online. Kalau orang tu kata okey, baru bayar. Tak. Harga macam mana Puan? Harga dia, Puan boleh duduk dan dia je gerak. harga dia RM20 seorang. Tak kisahlah awak besar ke, awak tua ke, awak muda ke. Budak? RM20 seorang. RM20. RM20? Kita Satu 6 tapak? Orang je, satu tapak, satu malam. Kita ada berapa orang? 6 orang, RM120 semalam. Oh my god. Kita kena 2 malam 240. 2 tapak darat 2. 400 lebih. Kita duduk Hobbit je lah. Hobbit 200.5. Hobbit 200.5 satu malam. Ada katil queen satu dalam tu. Ada toilet dalam tu. Kita ada 6 orang. Tak tahu Hobbit tu. Nama pun Hobbit. Mesti tak muat dengan kita. Cik lah kot. Suasana dia best lah suasana kat sini kan. Tenang je dengan bunyi air ni kan. Tapi macam tu lah. Anak 2 okey lah. Camp Sungai Pao. Ada rezeki kita jumpa lagi. Let's go. Selamat tinggal Carmen Highland. Nak pulang. Terima kasih. Hobbit. No lah. Weh. Weh buat lagi tadi. Cepatlah, Bin.